You dengar dia punya satu side story, you pula satu side You tanya soalan-soalan you main kerja batu api. Buat apa? You jemput saya lah. Dulu dekat itu Malaysia Gazette pun ini orang Tara Telur mau datang. Mau berhadapan dengan saya. Sekarang lu 2 orang sembang dekat sini, 2-3 orang. Sindri tanya, Sindri jawab macam lu orang Sindri sudah plan. Kalau you mau cerita pasal MIC, you panggil lah. Orang macam saya bekas MIC. Saya datang sana saya cerita lah. Ini orang Tara Telur punya orang. Dia boleh lah sembang sini. Okay, anyway, dia kata MIC punya orang kepala tak betul. UMNO betul kah? Lu punya presiden itu yang tak boleh pakai punya presiden Dia buat itu Barisan Nasional macam dia punya bapa punya Barisan Nasional. Suka-suka last minute dia boleh tukar nama calon. Suka-suka dia pergi belakang dia slow talk sama Anwar Ibrahim walaupun depan you punya perwakilan no Anwar, no DAP. Sini you perleke you cakap MIC punya perwakilan sudah cakap keluar BN tapi kepimpinan MIC belum buat keputusan. Lu punya presiden pun tak betul. Anyway, lu pun tak local standby untuk cerita. Tahu tak? You bukan setia pada UMNO. Sekejap dalam UMNO, sekejap dalam PKR. Lepas tu masuk UMNO balik. Mana ada moral value? You kena steady lah. Duduk satu side lah. Ada faham kah? Lepas tu apa you cakap? UMNO. Okay, anyway. Lagi satu lu cakap apa? Kita macam itu MIC you sedekah sama dia orang kerusi kah? You cakap kita Melayu, kita bagi kerusi majoriti Melayu. Melayu pun tak sokong sama you lah. Melayu pun tak sokong UMNO sekarang. Lawan 100 lebih kerusi Parlimen menang 26 kerusi. Tak malu kah orang? Sekarang Melayu sokong PAS sama Bersatu lah. Majoriti tau 70-80% sokong dia orang. You cakap macam satu Malaysia Melayu sokong sama UMNO kah sekarang? UMNO sudah tak laku lah sekarang. Sekarang you pun jadi you macam buaya hidup bertumpang dengan DAP sama PKR untuk menang. PKR pula DAP pula tumpang sama lu orang ini macam untuk menang. Lu orang semua sudah tak laku tau. Kalau lawan satu-satu lu orang semua kalah teruk lah. Tak payah cerita inilah. Kita korbankan ini kerusi majoriti Melayu kita bagi pada MIC MCA. You bodoh ke apa? MIC mana ada majoriti punya tempat? Of course